Yang belakang Aing sini adalah Myvi 2019 Advanced Spec dan 2022 Advanced Spec. Jom Aing tunjuk apa perbezaannya. Okey, yang pertama kita tengok bahagian luaran dia dahulu. Ini 2019, ini 2022. Bahagian bumper dah ada buat upgrade. Dari fog lamp kita boleh nampak sudah jadi satu line sini. Dan ini tahun yang 2019, dia masih satu bulat lah. Okey, dan grill di bahagian sini dengan model 2022 ada perbezaan juga. Lampu headlamp yang ini yang model 2019 dan ini yang 2022. Lampu ini dah upgrade jadi lampu LED. Okey, kita tengok bahagian remote untuk kereta ni. Kita lock, side mirror dia tak ada flip lah. Okey, walaupun kita tekan 2 kali tetap sama. Okey, bagi model ini pula, lampu headlamp dia automatik akan nyala. Dan apabila kita lock, side mirror dia akan flip. So, yang anda boleh nampak belakang model ni 2022. Belakang bumper dia design macam ni. Okey, kita tengok bahagian belakang sini. Bumper yang 2019 Advanced Spec. Okey, ini dalaman yang 2019 Advanced Spec lah. Leather seat depan belakang. Okey, ini yang tahun 2022. Cushion leather juga sebab spek yang sama. Tetapi dah upgrade lah. Ini jenis two-tone, merah hitam. Depan belakang sama juga. Okay, so kita tengok bahagian 2019 dashboard dalaman. Bahagian aircon panel, dia datang dengan cover chrome. So, ini area radio dan button push start di sini. Okay, ini bahagian dalaman dashboard yang 2022. Yang anda boleh nampak cover aircon vent sini. Dah tukar jadi warna merah. Dan radio dia pun sudah ada berubah lah. Tadi nampak ada function banyak-banyak di tepi kan, ada button. Yang model ni dah tak ada lah. Okey, kita tengok balik bahagian steering yang 2019 ini. Button, walaupun advanced spec, button dia hanya ada takat phone yang radio punya function saja. So, ini bahagian meter dia yang 2019. Dia tak sepenuh digital lagi. Okey, so ini bahagian 2022 steering dia. Yang anda boleh nampak dah tambah function. Ini orang panggil pilot mode. Okay, you boleh tekan di sini melalui sini. Dan bahagian function radio tetap kekal di kiri. Okay, yang anda boleh nampak sekarang, meter untuk 2022 ini dah berubah jadi digital lah. So, fully digital anda boleh nampak. So, bagi model Myvi G3 ini, ada satu tambahan yang upgrade lagi adalah model ini, gearbox dah masuk jadi dual CVT. Kalau model ini masih kekal gearbox 480. 480 itu bermaksud apabila kita bawa, kita akan rasa gear sedang bertukar. Kalau bagi model ini, dual CVT pula, apabila kita bawa, kita tak akan rasa gear tu ada bertukar. So, lebih smooth lah. Dan akan bertambah jimat minyak lagi. Saya tak kata model ni tak jimat minyak. Cuma ada kelebihan dia juga. 480 orang katakan tahan lasak. Dual CVT kita harus jaga sedikit. Kita perlu tukar minyak tepat waktu. Jangan guna jenis lasak-lasak. Dia sensitif sikit. Itulah keburukan dia sahaja. Bagi anda yang nak beli kereta Myvi second hand ini, lebih suka tahun yang mana? Komen dan bagi tahu saya di bawah. Saya Aing, Gadis Yuska Utara dari Bunli, Kedah.